PAS telah buat keputusan untuk putuskan kerjasama politik dengan Bersatu. Tetapi Tun Faisal salahkan Dr. Sam kerana gagal menjadi pengerusi Perikatan Nasional. Baik, Tun Faisal mesti ingat 3 perkara ini. Yang pertama, semasa Tan Sri Muhyiddin sebagai pengerusi Perikatan Nasional, beliau telah gagal untuk mengekang ataupun membendung ahli parlimen daripada Bersatu daripada menyatakan sokongan kepada PMX. Yang kedua, sehingga sekarang Tan Sri Muhyiddin gagal untuk berusaha kosongkan kerusi-kerusi tersebut. Yang ketiga, Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa menjadi pengerusi Perikatan Nasional, beliau telah gagal untuk selesaikan krisis yang berlaku di negeri Perlis sehingga berlakunya menjatuhkan Menteri Besar daripada PAS, dan ini adalah merupakan salah satu punca keretakan di dalam Perikatan Nasional. Tun Faisal kena ingat 3 perkara tersebut. Goodbye Bersatu.